Saya Nurul Zuhani binti Khairul Zaman daripada kumpulan 2. Kita pergi kepada latar belakang yang kami cipta, watak yang kami cipta adalah Ain Sofia. Baiklah, yang pertama, Ain Sofia ni dilahirkan di Kuching. Pengalaman dia pernah masuk hospital disebabkan sakit asma, juga sama seperti Leo tadi. Dia seorang yang, tapi mak dia menjalankan kehidupan yang sihat. Sebabkan dia dah ada sakit asma, terpaksalah keluarga dia menjalani kehidupan dengan gaya yang sihat. Yang ketiga, pengorbanan ibu bapa menjadi pendorong utama untuk Ain Sofia ni berjaya. Yang kedua, kita pergi kepada watak dia. Ain Sofia ni dia rajin, dia berdisiplin, penyayang, bersimpati, pendiam dengan orang baru. Maksudnya dia ambivert. Kalau dia dah selesa, baru dia jadi extrovert. Suka membaca dan membantu rakan. Motivasi diri dia adalah sejak kecil dia ingin menjadi doktor pakai kanak-kanak untuk membantu keluarga miskin. Sebab apa? Sebab Ain Sofia ni kan pernah masuk hospital. So dia macam inspired untuk jadi doktor pakar kanak-kanak. Disebabkan dia dari keluarga yang sederhana, dia nampak dekat hospital tu ada keluarga miskin walaupun dia sakit, tapi disebabkan dia tak ada duit, dia terinspired untuk jadi doktor untuk tolong keluarga yang miskin. Lepas tu kekuatan dia adalah bijak dalam akademik dengan sokongan keluarga, semangat yang tinggi, pandai menguruskan masa. Bijak dalam akademik ni dia mewarisi daripada mak dia sebab mak dia tu cikgu. Semangat yang tinggi dan pandai mengurus masa adalah dari watak ayah dia. Sebab ayah dia tu seorang yang tegas. Walaupun tegas tapi dia memberi kasih sayang dengan Ain Sofia. Tetapi ada kelemahan dia. Kelemahan dia kurang yakin bercakap, mudah memendam perasaan, asma yang ringan, keras dengan diri. Maksudnya disebabkan watak ayahnya yang tegas, dia macam disebabkan watak ayah dia yang tegas, dia mungkin semua benda aku kena buat sendiri. Semua benda kita kena berdikari. Semua benda kita kena belajar. Okey. Lepas tu kita pergi kepada sebelum kelahiran. Okay. Sebelum apa? Macam saya sebelum kelahiran. Maksudnya macam mana bentuknya pembentukan kehidupan baru. Maksudnya ketika mengandung. Okay. Yang pertama kita pergi keturunan. Kecerdasannya daripada ibu, sifat berdikarinya daripada bapa, asma ringan daripada keluarga ibu. So disebabkan dia ada asma, keluarga dia ibu dia menjaga kesihatan dan pemakanan dia lah. Asma ni mungkin disebabkan habuk ke, disebabkan makanan ke, macam-macam lah. Lepas tu dibesarkan dalam keluarga yang penyayang. Lepas tu menurut experience human development, perkembangan awal manusia dipengaruhi oleh faktor genetik dan persekitaran ibu bapa. Lepas tu latar belakang dia. Aina pernah dimasukkan ke hospital akibat serangan asma. Ketika itu dia melihat ramai kanak-kanak yang tidak mampu mendapatkan rawatan sempurna. Pengalaman ini membuatkan dia bercita-cita untuk membantu orang lain apabila dia dewasa. Lepas tu falsafah hidup dia. Dia ada juga falsafah hidup dia. Kesusahan bukan alasan untuk berhenti berusaha. Jadi perkembangan akhir dia, Aina sering meragui dirinya sendiri dan takut gagal. Dalam universiti, dia mula belajar menjadi lebih yakin dan terbuka. Akhirnya, Aina berjaya menjadi doktor pakar kanak-kanak dan membuka klinik komuniti untuk membantu keluarga yang berpendapatan rendah. Sekian, terima kasih.
Baik, Assalamualaikum Doktor dan Waalaikumsalam. kawan-kawan semua. Siapa ni? Nama saya Nurima Atira binti Nur Azmah Yaakob, nombor matrik 100572. Jadi saya akan bentangkan untuk perkembangan Ain Sofia, kelahiran dan 3 tahun pertama. Baik, untuk yang pertama iaitu fizikal. Ain Sofia ni dia dilahirkan secara normal dan membesar dengan aktif walaupun mempunyai sedikit masalah kesihatan iaitu penyakit asma. Dan dengan keadaan Sofia yang normal ni, dia aktif tapi dia berjalan pada usia umur 1 tahun. Ini bermakna Jalan apa? Setahun dah berjalan? Jalan, dia boleh berjalan? Ya, jalan Okey. kedek-kedek. Okey, baik. So ini menunjukkan perkembangan motor kasar untuk Ain Sofia ni normal macam kanak-kanak yang sama umurnya. Motor kasar ni dia merupakan menggunakan otot-otot besar pada tubuh untuk melakukan pergerakan fizikal. Okey, baik. Seterusnya, kognitif. Dari aspek kognitif, Ain Sofia menunjukkan perkembangan mental yang cepat, dia mudah belajar dan banyak bertanya dan banyak bercakap berbanding kanak-kanak lain. Lepas tu Ain Sofia ni dia ada sifat yang ingin tahu. Jadi Ain Sofia juga cepat kenal huruf, warna dan bentuk. Ini menunjukkan daya fikir dan ingatan Ain Sofia berkembang dengan baik daripada kecil lagi. Okey, yang ketiga, dari aspek psikososial. Ain Sofia seorang yang tenang dan pemalu. Ain Sofia ni dia sangat rapat dengan ibu dan sentiasa rasa selamat dengan ibu atau bersama keluarga. Jadi keadaan ini menunjukkan penting suasana keluarga yang baik membantu membentuk emosi dan keyakinan dari anak-anak. Keyakinan diri anak-anak. Okey, baik. So, teori yang terkait dekat sini, teori attachment theory by John Bowlby, iaitu teori yang menekankan hubungan emosi yang rapat antara anak dan penjaga, terutamanya ibu. Contohnya Ain Sofia yang rapat dengan ibunya dan berasa selamat bersama keluarga menunjukkan wujudnya secure attachment atau ikatan emosi yang selamat. So, ikatan ini menunjukkan perkembangan sosial, emosi dan keyakinan anak-anak. Dia membantu perkembangan emosi ini pada masa depan datang. Okay, baik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Next. Saya Hanis Azika binti Marikan, nombor matrik 99091. Okey, kita beralih kepada peringkat awal kanak-kanak iaitu Siapa tadi? umurnya Hanis Hanis. Azika. Hanis. Orang Tanjung Bundong. Okey. Betul. Cik Tenggala. Okey, silakan. Okey, kita beralih kepada peringkat awal kanak-kanak iaitu umurnya bermula daripada 3 hingga 6 tahun. Pada perkembangan fizikal, Aina menjadi lebih aktif secara fizikal dan semakin Aina? yakin. Aina ke Ain Sofia? Ain, sorry. Awak pun dah saru. Ain menjadi lebih aktif secara fizikal dan semakin yakin dalam pergerakan seperti berlari, melompat dan bermain bersama rakan sebaya. Walaupun Ain ada asma, tapi ia bukan sesuatu yang menghalangnya untuk aktif. Seterusnya, Ain juga mula menguasai kemahiran motor halus seperti melukis, mewarna dan memegang alat tulis dengan lebih baik. Seterusnya, perkembangan kognitif. Ain menunjukkan perkembangan bahasa yang
pesat dan sering mengajukan soalan seperti mengapa dan bagaimana. Seperti yang Iman dah bentang tadi, Ain nya pun curiosity yang tinggi. So, nya akan bertanya banyak benda lah. Dari segi perkembangan psikososial, Ain mula belajar berinteraksi dengan rakan sebaya di tadika walaupun nya agak malu, tetapi nya still boleh bersosial lah dengan kawan-kawannya dan guru-gurunya. Okey. Teori yang boleh dikaitkan dengan peringkat awal kanak-kanak tu adalah teori Jean Piaget, iaitu pre-operational stage, di mana Jean Piaget menyatakan bahawa pada peringkat tu lah berlaku perkembangan kognitif, iaitu kanak-kanak kecenderungannya terutamanya dalam bahasa dan imajinasi. Saya ambil contoh yang di luar lah, bukan contoh berkaitan dengan Ain Sofia, which is macam kanak-kanak nya masa childhood, masanya kecil, setidaknya bermain and then kiranya macam membina satu rumah. Tapi membina rumah dengan bantal-bantal. Macam ni lah. So, imajinasi setidaknya menganggap bantalnya adalah rumah lah. Macam ni. Okey. Seterusnya, peringkat seterusnya. Okey. Peringkat seterusnya ialah pertengahan kanak-kanak bermula daripada umur 7 hingga 12 tahun. Dari segi perkembangan fizikal, Ain menunjukkan pertumbuhan fizikal yang konsisten. Walaupun asma ringan masih ada, ianya semakin terkawal dengan penjagaan kesihatan yang berterusan. Ain menjadi lebih aktif dalam pendidikan jasmani, permainan luar, tapi masih berhati-hatilah sebab mempunyai asma. Okey, dari segi perkembangan kognitif, Ain mula menguasai kemahiran akademik seperti membaca, menulis dan mengira dengan lebih baik. Daripada peringkat ini, Ain dah mula menunjukkan kecenderungannya ke arah apa. Misalkan kata cenderungnya ke arah membaca. So, dia lebih menghadap kepada buku lah. Macam. Okey, untuk perkembangan psikososial, Aina menjadi lebih yakin untuk bergaul dengan rakan sebaya dan guru dan membina identiti sebagai seorang pelajar. Teori yang boleh dikaitkan dengan peringkat ini ialah concrete operational stage, iaitu menurut Jean Piaget, kanak-kanak boleh berfikir secara logik dan teratur, which is kanak-kanak dah boleh menyelesaikan masalah secara logik akal. Dan pada tahap ini, kanak-kanak dah mula menunjukkan peningkatan dalam pembelajaran disebabkan mereka mula berfikir secara logik. Kita beralih kepada pembentang seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan berkenaan Ain Sofia pada fasa remaja iaitu umur 13-18 tahun. So, seperti yang kita tahu, fasa remaja ni adalah fasa boleh dikatakan yang paling penting sebabnya kalau kita tahu Form 1 sampai Form 5 inilah fasa remaja bagi Ain Sofia. Dan kita akan lihat melalui 3 aspek utama iaitu dari aspek fizikal, kognitif dan juga psikososial. Okey, fizikal Ain Sofia, even manusia lain kita tahu akan berlaku perubahan hormon ataupun perubahan fizikal yang ketara. Jadi pertumbuhan fizikal dari aspek Ain Sofia ni wataknya daripada seorang yang kanak-kanak yang kurus, dia lebih mengalami perubahan ketinggian, ketinggian yang tinggi lampai yang sederhana lebih kurang 160 cm dan juga dia mempunyai tubuh badan
yang kuat sebab dia aktif dalam sukan kalau kita tengok pada fasa yang sebelumnya. Tapi dia tidak terlalu aktif kerana dia mengalami asma ringan namun lebih terkawal. Kerana pada fasa ni juga dia ada kaitan dengan kognitif, which is dia mampu untuk mengawal apa yang ada dalam diri dia. Sebab melalui aspek kognitif, dia mampu untuk berfikir secara rasional. Dia mampu untuk berfikiran matang dan juga dia boleh tetapkan sesuatu berdasarkan limitasi sesuatu perkara pada hadnya. Selain itu, kognitif Ain Sofia ni juga dia ada mempunyai minat yang mendalam dalam bidang sains dan perubatan. Sebab kita tahu Ain Sofia ni dia ada rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi sebab itulah dia bercita-cita untuk menjadi seorang doktor kanak-kanak. Dia mempunyai ciri-ciri ataupun kepribadian yang berdisiplin dan mampu untuk buat keputusan yang baik. Dari aspek psikososial pula, kita boleh tengok pembentukan identiti Ain Sofia ni dia lebih clear, lagi jelas. Sebabnya, walaupun pada fasa remaja 13 hingga 18 tahun ni, pengaruh rakan sebaya sangat kuat, tapi Ain Sofia merupakan seorang yang mampu untuk mempengaruhi orang lain menjadi berdisiplin seperti diri dia sendiri. Dia bukan seorang yang mudah dipengaruhi dengan perkara-perkara yang tak elok. Selain itu, Ain Sofia juga pada fasa 13 hingga 18 tahun ni, dia sangat mementingkan emosi dia sebab dia sangat menitik beratkan sokongan keluarga. Sebab kita tahu Ain Sofia ni datang daripada keluarga yang miskin tapi cita-citanya besar iaitu menjadi seorang doktor. Jadi dia tanam harapan, dia tanam matlamat dalam diri dia untuk jadi seorang yang berjaya supaya dia boleh ubah kehidupan keluarga dia menjadi lebih baik. Sebab tu dia put pressure on herself untuk jadi seorang yang terbaik dan capai matlamat menjadi seorang doktor kanak-kanak. So daripada persepsi terhadap diri dia, dia mengalami stres sedikit dalam akademik dan juga dia mengharapkan diri dia untuk dapat capai cita-cita mengikut apa yang dia tetapkan. So teori yang kita boleh kaitkan dalam fasa 13 hingga 18 tahun ni, yang pertama adalah teori emotional intelligence oleh Daniel Goleman. So Daniel ni bagi tahu kawalan emosi sangat penting pada fasa 13 hingga 18 tahun sebab kalau kita tak mampu kawal emosi secara baik dan sokongan daripada orang sekeliling, kita akan menjadi seorang yang mungkin kurang pembentukan psikologi dan juga psikomotor seseorang manusia. Menurut teori hierarki keperluan daripada Abraham Maslow pula, dia bagi tahu bahawa kasih sayang, penghargaan dan juga sokongan daripada orang sekeliling ni sangat penting dalam perkembangan seseorang remaja. Sebab itulah yang membantu seseorang untuk perform dalam kehidupan dia pada fasa yang seterusnya. Jadi insyaAllah itu sahaja pada fasa remaja bagi Ain Sofia. Seterusnya, kita beralih pula kepada fasa dewasa awal iaitu dalam lingkungan 20 ke 40 tahun di mana Ain Sofia memulakan memulakan perjalanan dalam bidang universiti dan juga karier sebagai doktor pada awal permulaan. Pada perkembangan fizikal Ain Sofia, tahap kesihatan Ain Sofia berada pada tahap yang paling optimum iaitu paling terbaik kerana badan telah dapat bertindak balas dengan baik dan tahu cara untuk menjaga kesihatan yang baik. Ain Sofia mengamalkan gaya hidup seimbang dengan pengurusan tekanan belajar yang baik. Seterusnya, kadang-kadang dia mengalami keletihan akibat jadual pengajian atau kerja perubatan tapi dia mampu mengawal emosi, mengawal tekanan dengan baik. Seterusnya, perkembangan kognitif. Ain Sofia berfikir dengan lebih matang dan kritikal. Dia mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan baik. Tidak hanya satu jalan penyelesaian tetapi boleh pelbagai. Dia dapat berfikir dengan lebih matang. Dia dapat memahami emosi dan keperluan pesakit dengan empati disebabkan telah melalui ujian yang sama dengan pesakit sebab masa kecil dia dah ada asma. Seterusnya, perkembangan psikososial. Pada perkembangan ini, dia mula membina identiti diri. Ain Sofia dah dapat tahu dia punya kalau cakap pasal Ain Sofia, kita dapat tahu dia seorang yang pemalu sikit tapi dia dapat berdikari. Dia dah tahu style
diri dia macam mana. Lepas tu, dia menjadi lebih berdikari dan yakin selepas memasuki universiti. Ini kerana dari segi cara dia bersosial. Dia dah dapat beradaptasi dengan keadaan sekeliling. Seterusnya, belajar bekerjasama dan membina hubungan sosial yang baik dan matang. Ketika di universiti dan juga bidang kerjaya di hospital, dia dah boleh bekerjasama dalam kumpulan dengan rakan-rakan sekerja untuk aktiviti harian dia. Dan di fasa ini jugalah dia mula membina hubungan yang lebih rapat. Teori yang dapat diaplikasikan pada dewasa awal ialah Dian Papalia, iaitu perkembangan fizikal dewasa awal, iaitu pada perkembangan fizikal yang menyatakan tahap fizikal manusia pada fasa dewasa awal adalah tahap yang paling terbaik. Manakala teori kedua, konsep postformative thought, is konsep yang mana perkembangan kognitif seseorang pada dewasa awal lebih matang dan boleh bertindak dengan kritis. Tidak hanya satu jalan penyelesaian tetapi boleh dipelbagaikan dan menerima pendapat semua dan mencari solusi terbaik. Terakhir sekali ialah teori Erik Erikson, iaitu intimacy versus isolation, iaitu lebih kepada rapat dan juga telah memilih skop yang paling kecil. Itu berkenaan dengan perkembangan psikososial. Dia lebih rapat dan selesa dengan orang-orang yang sekeliling dalam skala yang kecil sahaja. Itu sahaja pada saya teruskan kepada pembentang seterusnya.